Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berbahagia Encik Muhammad Wazir bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hussein, Pengurusi Lembaga Pengelola Sekolah serta Barisan Lembaga Pengelola Sekolah. Yang berusaha Encik Muhammad Muizzuddin bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Seri Seremban. Yang berusaha Puan Suzana binti Yusof, Guru Besar Sekolah Seri Seremban serta Barisan Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Dr. Mizwar Anwar bin Abdul Hadi, Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Yang dihormati guru-guru Sekolah Seri Seremban, ibu bapa yang hadir, seterusnya semua murid-murid tahun 6 Sekolah Seri Seremban yang diraikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin, qaidil mujahidin, raidil muallimin, wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Habibina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yuba'da. Amma ba'd. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan merakamkan penghargaan khusus kepada pihak sekolah kerana memberikan kepercayaan dan peluang untuk saya menjadi wakil kepada seluruh ibu bapa yang hadir pada pagi ini untuk meraihkan anak-anak kita tahun 6 yang kita semua sayangi. Walaupun sebenarnya pada pandangan saya mungkin ada di kalangan ibu bapa yang hadir yang lebih layak. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan, cendekiawan, doktor, asatizah, para alim ulama, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang dikenali dan golongan profesional berbanding dengan saya yang berdiri di pentas ini pada hari ini. Ala kulli hal, saya diberikan amanah dan saya berharap apa yang saya sampaikan, suara daripada hati saya ini akan mewakili kaum ibu dan ayah yang hadir untuk meraihkan anak-anak kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian yang saya hormati, pada hemat saya, sebelum saya mulakan ucapan, saya rasa lebih boleh ataupun lebih baik saya mewakili seluruh ibu bapa yang hadir mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga pendidik dan warga kaki tangan sekolah yang selama ini telah berusaha dan bertungkus lumus sepanjang anak-anak kita berada di sekolah ini, sehinggalah tempoh hari ini mereka berada dalam majlis apresiasi ini dan mungkin akan berpisah ataupun meneruskan sesi persekolahan sama ada di sekolah ini ataupun di sekolah lain akan datang. Jadi wajar saya rasa penghargaan diberikan dan saya mohon untuk kita sama-sama berikan tepukan gemuruh kepada semua orang kita. Saya juga mohon dalam ucapan awal saya tengok draft yang diberikan kepada saya untuk kita berikan penghormatan ataupun penghargaan di hujung ucapan, tapi saya rasa lebih beradab saya mulakan dengan penghargaan tersebut di awal ucapan. Dan saya juga mohon selaku wakil ibu bapa agar semua guru-guru yang telah berusaha mendidik anak-anak kami menghalalkan ilmu yang telah disampaikan dan terus sentiasa mendoakan kecemerlangan anak-anak kami di masa yang akan datang. Terima kasih di atas semua jasa tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengambil peranan kami untuk menjadi ibu bapa roh untuk menghidupkan roh anak-anak kami di sekolah ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada isteri saya kerana kalau kita lihat tuan-tuan, dalam dewan ini majoriti yang hadir adalah kaum ibu
yang banyak berperanan menggantikan kami kaum bapa yang kebiasaannya sibuk untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab, mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Dan mereka lah mengambil peranan juga untuk menjadi ibu dan bapa dalam menyokong program-program sekolah. Diberikan tumpuan juga untuk kepada kaum-kaum ibu yang hadir, juga kaum-kaum bapa yang hadir. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebagai seorang bapa, saya ingin menceritakan kenapa saya memilih sekolah Seri Seremban untuk menjadi medan ilmu untuk menghantar anak saya ke sekolah ini. Secara jujurnya, saya adalah bekas pelajar di sekolah ini. Jadi apa sahaja kejayaan yang telah saya tempuh, apa sahaja ilmu yang telah saya dapat, sebenarnya dia mengingatkan kembali kepada sekolah ini yang mula memberikan kefahaman dan juga mengajarkan keteguhan untuk ilmu agama dihidupkan dan disuburkan dalam diri saya. Ibu bapa memang memperkenalkan kita dengan agama, itulah yang menjadi amanah kepada mereka, sebagaimana menjadi amanah kepada kita hari ini untuk kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Walau bagaimanapun, dari tempoh perkenalan tersebut, yang saya dapati adalah kefahaman itu bermula daripada sekolah, dan pembudayaan untuk ilmu itu dan pengajaran untuk teguhkan diri saya dengan ilmu agama, semuanya bermula daripada sekolah ini. Jadi itu menjadi penyebab utama untuk saya meneruskan legasi pengajian saya terhadap anak-anak saya. Dan sejujurnya, moto sekolah yang saya ingati semenjak saya masuk daripada sekolah ini, yakni membina insan soleh, sentiasa terpahat sehingga hari ini. Dan saya masih melihat budaya itu diaplikasikan sepenuhnya kepada pelajar. Bukan sahaja dalam pengajian secara formal, tapi kalau tuan-tuan dapat lihat, anak-anak kita diajar secara tidak formal. Dengan permulaan bila mana mereka datang ke sekolah pada waktu pagi, dengan bacaan al-maksurat, dengan bacaan Al-Quran, dengan solat duha. Dan ini menjadi pakaian mereka sepanjang tempoh kehidupan mereka berada di sekolah, yang mana sebenarnya ini adalah peranan kita untuk ibu bapa, tetapi sebahagian daripada peranan kita sebenarnya telah diambil dan telah dilaksanakan oleh warga pendidik di pihak sekolah ini. Jadi ini satu nikmat yang saya rasa wajar untuk kita semua syukuri, dan wajar untuk kita semua maklumkan kepada anak-anak kita apa yang telah mereka pelajari, sama ada secara formal dan tidak formal ini adalah sebagai salah satu tanda bahawasanya agama Islam itu berada dalam diri warga pendidik sekolah Seri Seremban, dan mereka cuba untuk membawa penghayatan itu ke dalam diri anak-anak. Bapa yang saya muliakan, kejayaan anak-anak kita tidak akan tercapai tanpa bimbingan daripada guru-guru dan komitmen mereka. Jadi wajarlah untuk kita mengucapkan terima kasih khususnya kepada barisan guru yang telah mendidik semua anak-anak kita, bukan anak saya sahaja. Dan anak-anak kita telah menempuh pelbagai kejayaan. Saya rasa tidak adil untuk saya sebutkan atau menceritakan kejayaan anak saya seorang sahaja,
walaupun saya ada masukkan dalam draft ini, sebab saya merasakan tuan-tuan hadir untuk meraihkan apa sahaja bentuk kejayaan anak-anak tuan-tuan, ya. Anak-anak Seri Seremban pada hari ini, kamu semua telah memberikan apa sahaja bentuk kejayaan dan kebanggaan yang dapat dilihat oleh ibu bapa kamu. Para ibu bapa yang saya hormati, anak-anak kita adalah kurniaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat bermakna. Anak-anak merupakan satu amanah yang telah dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak-anak kita adalah saham akhirat kita yang berterusan sekira kita mengambil peranan dan tanggungjawab yang betul memikul amanah untuk mengajarkan mereka dengan agama, iman, takwa, Al-Quran dan Sunnah. Semestinya kitalah yang wajar menjadi contoh tauladan yang baik. Dan sebagaimana Nabi SAW sendiri mengambil peranan untuk mengajarkan anak-anak tentang agama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuk. Yang bermaksud, wahai budak, aku ajarkan engkau beberapa perkara, peliharalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Imam Nawawi sebut ketika Nabi mengajarkan agama ini kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Nabi sebut ya gulam kerana Sayyidina Abdullah ibn Abbas masih kecil. Ya, ada ulama bagi tahu usia kecil itu adalah usia sekolah rendah, usia anak-anak kita sekarang. Jadi peranan untuk mengajarkan agama agar anak-anak kita mengetahui agama ini sewajarnya telah bermula daripada peringkat kanak-kanak lagi. Sebab sama sebagaimana yang menjadi keutamaan di pihak sekolah Seri Seremban, dan saya yakin ibu bapa semua yang menghantar juga mengetahui akan hakikat dan kebenaran itu, dan ini yang menyebabkan kita semua menghantar anak-anak kita sekolah ini. Jadi ada dua pengajaran yang saya lihat dapat disimpulkan daripada hadis tersebut. Yang pertama adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita sendiri, orang tua, ibu bapa, supaya mengajarkan kepada anak-anak kecil kita tentang agama dan iman seawal usia mereka yang mungkin. Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan agama kepada anak-anak kecil ini dalam pelbagai situasi, ya, di mana nasihat tersebut kalau kita dapat lihat adalah ketika ketika baginda Rasulullah SAW sedang menunggang kuda, ya, bersama Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ada sahabat menyebutkan, ya, Sayyidina Abdullah berada di belakang Nabi. Jadi ketika itulah nasihat itu disampaikan. Jadi untuk menyampaikan agama kepada anak-anak kita, ya, bukan sahaja tanggungjawab sekolah, bukan sahaja tanggungjawab kita, bukan nak tunggu masa formal, tapi waktu dan ketika tidak formal, mana-mana situasi, ya, kita perlu ajarkan kepada anak kita tentang iman dan takwa. Dan moga-moga itulah yang menjadi amanah untuk kita semua, dan moga-moga inilah yang akan menjadi cerminan kepada anak-anak kita pada masa hadapan, supaya apa sahaja yang mereka cuburi, apa sahaja bidang yang mereka masuki, apa sahaja yang, ya, mereka pilih untuk berada dalam bidang pekerjaan, iman dan takwa itu akan menjadi asas dan keutamaan bagi mereka, dan mereka akan ingat semuanya itu telah bermula daripada sekolah ini. Bapa dan hadirin yang saya hormati,
Saya juga menyeru kepada ibu bapa agar terus kita semua memberikan apa sahaja bentuk sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada setiap program, setiap projek-projek yang mungkin dirangka oleh pihak sekolah. Tidak kiralah apa sahaja bentuk bantuan yang kita boleh sumbangkan. Mungkin tuan-tuan ada di kalangan orang yang pakar, maka sumbangkanlah kepakaran. Mungkin ada yang ada dari sudut kemampuan keuangan, maka sumbangkanlah sumbangan keuangan. Ataupun mungkin tenaga, itu yang boleh disumbangkan, sumbangkanlah tenaga. Sebab apa? Sebab itu akan menjadi salah satu sumbangan yang berperanan untuk membangunkan anak-anak kita ya, di sekolah ini, untuk mereka dapat menimba ilmu dalam keadaan yang baik dan harmoni. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada akhir kalam saya ingin memberi sedikit kalimah nasihat kepada anak-anak masih muda. Perjalanan untuk menempuh kecemerlangan dan kegemilangan masih jauh. Jadi berbekalkan ilmu dan kemahiran yang telah didapati hari ini di sekolah ini, teruskanlah untuk menimba ilmu, mencintai ilmu ya, dan jadikan kecemerlangan pada hari ini sebagai pintu untuk membuka kecemerlangan yang berterusan di masa akan datang. Dan ketahuilah, kami ibu bapa sentiasa mendoakan anak-anak untuk sentiasa cemerlang di dunia dan di akhirat. Begitu juga saya rasa guru-guru akan terus mendoakan kecemerlangan anak-anak Sri semua. Dan moga-moga ke mana sahaja anak Sri pergi ya, ke mana sahaja mereka masuk dalam mana-mana bidang yang mereka ceburi, mereka akan menjadi pencetus ya, kepada tempat tersebut untuk menghidupkan iman, takwa dan agama dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi, insya-Allah. Jadi akhir kalam saya ingin sudahi dengan nasihat Imam Syafi'i buat semua anak-anak dan kita semua. Man lam yazuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a li jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak mahu merasakan susahnya belajar walaupun sesaat sahaja, nescaya dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Anak-anak, ibu bapa, warga pendidik, warga sekolah telah sedaya upaya menyediakan fasiliti, kemudahan untuk anak-anak semua dapat menuntut ilmu dengan baik. Jadi apa sahaja kesusahan dan kepayahan, jika ada, terimalah ia sebagai salah satu bentuk untuk mendidik dan menempa ilmu, supaya kita tidak terus berada dalam lembah kejahilan di masa akan datang. Jadi sekadar itu sahajalah ucapan saya. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada seluruh warga sekolah Seri Sampan. Saya kena sebut Ustazah dulu Ustazah mengajar saya, Cikgu Aliza, Ustazah Salasia, Cikgu Asmahan, semua ada. Cikgu Aliza, Cikgu Asmahan, semua ada lagi. Bila saya hantar anak saya ke sekolah, semua cakap dah nenek mendidik cucu. Tapi mereka mendidik saya dahulu ya. Semua yang saya sebutkan, diorang ni dulu saya masuk pertandingan bercerita, saya ingat lagi aku. Jadi mereka semua ni yang mengajar saya kan. Ada yang mengajar saya bagaimana nak berucap, bersyarah macam ni. Ada yang mengajar saya gaya ya, sehinggalah saya boleh berjaya dalam pertandingan tersebut kan. Sehinggalah saya boleh melanjutkan pengajian, sehinggalah saya boleh ke Timur Tengah, dan sehinggalah saya boleh balik berkhidmat ya di tempat saya berkhidmat sekarang. Jadi semua guru ini saya tidak pernah lupakan jasa mereka, dan saya sentiasa ingin memohon doa ya agar diri kita ini
ilmu yang kita dapat daripada mereka ini sentiasa diberkati dan kita boleh terus cemerlang dan sentiasa menjadi insan yang soleh dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahajalah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.